Okay, sekarang saya nak berbalik kepada Anja. Anja mengatakan yang company Anja memfokuskan kepada tuala mesra alam kan. Tapi macam mana yang kita tahu, tuala mesra alam ni kan agak mahal berbanding dengan tuala pakai buang macam tu saja kan. So, apa cabaran Anja untuk memastikan yang tuala mesra alam ini harganya berpatutan dan boleh diakses kepada semua perempuan? Okey. Sebab bila kita tengoklah dalam kalau pasaran memang ada dua jenis produk lah. Satu produk yang memang harian, kegunaan semua orang, public afford to buy. Satu lagi yang high end. High end ni termasuklah biodegradable dan juga tuan-tuan guna semula daripada fabric ni. Tetapi bila kita lihat pula yang dia buat daripada fabric, ada berjenis-jenis fabric. Bezanya kami gunakan fabric yang premium sebab kita nak cater untuk pengguna di luar negara yang memang high end juga, yang memang menilai jenis-jenis material yang kita guna. Jadi material yang kita guna ni memang yang ada setiap helai tu memang ada sertifikatnya, dia ada sertifikat dia sendiri. Maksudnya bila kita beli dari pengilang tu, memang batch yang keluar tu dia ada sertifikat dia sendiri yang dah melalui kelulusan dari segi green dia, proses dia, organik dia. Cumanya bila di Malaysia kita tak adalah pula nak keluarkan, nak kena buat another pula satu orang kata dapatkan akses untuk kelulusan dari segi organiknya. Tetapi sebagai sebuah perusahaan sosial, kita dah ada calculation dia macam mana kita boleh afford untuk sponsor juga tuala-tuala wanita ni. Setiap RM1 yang kita spend untuk kos operasi kita akan put aside 25-35% macam tu, yang mana enough untuk kalau kita kata okay, partner saya kata okay, kita dah boleh sponsor 100 pelajar. Setiap seorang pelajar tu kata dia punya nilai kalau dia RM9 250. Sebab kita ada buat program semua. Kalau di Sabah Sarawak, kos kita RM350. So bermakna kita dah capai sasaran tertentu untuk kita pergi sponsor. Jadi dari situlah maksudnya mereka tak perlu beli, tapi mereka hanya tapi kita pun bukannya main simply pergi je sebab kawasan tu dia B40 ke tak. Kita still perlukan evidence sama ada tak masalah ketidakhadiran yang tinggi, ada tak masalah isu behavior disebabkan latar belakang keluarga lah yang kurang berpendidikan, dan banyak lagi kita ambil kira sebelum kita agree untuk pergi ke kawasan tersebut untuk buat program. Okay, ini saya nak bertanya soalan kepada semua. So, Farahin rasa pihak mana yang perlu bertanggungjawab dalam mengurangkan kes kemiskinan haid ini? Dan apa yang perlu dilakukan supaya orang tidak anggap isu ni remeh sebenarnya? Isu ni penting sebenarnya. Bukanlah remeh. Betul. Nanti saya nak tanya Anja juga. Itu semula banyak peranan kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak bercakap siapa yang paling utama untuk bercakap tentang miskin haid, bukan bercakap, cater isu miskin haid ni mestilah authority kan. Sebab apa? Yang pertama sekali, kita sedar yang miskin haid ni ada keadaan dia, facility misalnya, pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan sendiri perlu, kita tak boleh anggap benda ni di meja aktivis saja. Pertama sekali perlu address isu ni, perlu mengaku yang kemiskinan haid sedang berlaku di Malaysia. Dan selepas tu gerak kerjanya mesti berterusan. Sebab sampai sekarang kita menunggu data yang jelas tentang bagaimana kemiskinan haid ni berlaku di Malaysia. Sebab kita percaya autoriti ada sumber. Mereka boleh gerakkan, mereka boleh bergerak, boleh cari, boleh masuk ke pedalaman Sabah sendiri, boleh masuk ke kawasan-kawasan yang tak tercapai oleh kita untuk ambil tahu bagaimana sebenarnya keadaan ni berlaku di Malaysia. Dan yang seterusnya, kita kena tengok balik bagaimana fasiliti ni cater perempuan-perempuan di Malaysia untuk kita uruskan haid kita. Benda ni simple. Macam bila kita pergi masjid, kita pergi surau, kita sedar yang kebanyakan tandas perempuan tu sangat tidak memungkinkan untuk kita mengurus haid dengan bermaruah. Kita tak ada tong sampah, kita punya bekalan air, tak ada tisu. Bekalan air kita pun terbatas. Kebanyakannya pakai gayung. Pakai gayung ni memang rumit kita nak urus haid kita. Dan seterusnya, bos-bos kita di tempat kerja. Ini pun antara yang perlu memainkan peranan untuk kita basmi kemiskinan haid ni. Dan sudah tentu autoriti memainkan peranan untuk bagi tahu
di tempat kerja ni bagaimana untuk mengurus kemiskinan haid. Sebabnya contoh macam tadi Adiba ada sebut ada yang terpaksa cuti tak datang tempat kerja. Jadi kemarin masa kami buat pameran kita ada bagi cadangan. Sebab di Indonesia sendiri mereka peruntukkan 2 hari cuti haid untuk perempuan. Okay. Peruntukan cuti haid tu 2 hari. Jadi kalau lebih 3 hari tu memang kena ambil MC lah kan. Tapi di Malaysia kita tak ada. Cuma kalau ada ura-ura kan? Ada ura-ura dan saya tengok kalau di media sosial pun ada beberapa syarikat yang dah apply. Yang dah apply cuti haid ni. Bila saya buka undian tu ramai yang setuju. Sebabnya bukan kita nak ambil kesempatan, tapi ada yang berhadapan dengan masalah yang memang tak boleh bangun. Yang memang teruk. Ada yang pitam, ada yang muntah-muntah. Kita semua berbeza kan keadaan kita. Dan mereka rasa perlunya 2 hari tu. Sebab kalau pergi ke klinik, kita perlu dapatkan slip MC, kita kena bayar duit lagi. Untuk urus haid sebulan saja kita kena spend untuk dapat MC pula. Jadi perlunya pemerkasaan untuk kita apply perkara ni supaya miskin haid dapat kita kurangkan sedikit demi sedikit. Dan yang seterusnya penting juga untuk akademia untuk cater isu ni dari segi membuat kajian yang menyeluruh, bukan sahaja semata-mata miskin haid tapi yang terkait dengan kesihatan perempuan. Contohnya sekarang dah banyak orang cakap, saya ada PCOS, saya endometriosis, saya ada kanser cervix. Tapi sejauh mana kita di Malaysia mengkaji masalah-masalah ni terhadap perempuan. Jadi perlunya akademia untuk step up their game supaya kemiskinan haid ni kita boleh bincangkan secara menyeluruh lah. Dan kita sebagai aktivis pun memang kena sentiasa bercakap lah tentang ni supaya orang create discourse kan. Kita create discourse. Kena membuat orang bercakap pasal isu ni. Kalau tak orang tak bercakap. Betul. Sebab isu ni tabu kan. Macam dulu saya beli tuala wanita kena bungkus dengan surat khabar. Betul. Malu kan beli tuala wanita. Tapi saya rasa sekarang macam dah agak baik kan. Kita dah tak boleh terbungkus. Betul. Dulu pakai plastik hitam.